Sejujurnya, tak kira variasi mana yang orang pilih, pengalaman guna dia tetap sama. Dari luar mungkin orang nampak ada perbezaan kecil pada warna cushion atau size, tapi bila dah guna dalam kehidupan seharian, semua variasi shoe changing stool 2-in-1 ni beri rasa praktikal yang serupa. Itulah yang buat produk ni sesuai untuk hampir semua jenis rumah. Setiap variasi masih mengekalkan konsep teras yang sama, iaitu gabungan bangku tukar kasut dengan rak simpan kasut dalam satu struktur. Fungsi ni nampak ringkas, tapi bila diaplikasikan dalam rutin harian, kesannya besar. Balik rumah, kita tak perlu berdiri lama sambil tunduk buka kasut. Duduk di atas bangku empuk, buka kasut dengan selesa dan terus susun kasut di rak bawah. Semua variasi bagi pengalaman duduk yang stabil dan selesa sebab cushion dia direka untuk kegunaan harian, bukan sekadar hiasan. Persamaan yang paling ketara antara semua variasi ialah rekaan rak kasut terbuka. Tak kira variasi mana, konsep open storage ni memang dikekalkan. Udara boleh keluar masuk, kasut tak terperap dan bau kurang terkumpul. Ini buat kasut harian sentiasa dalam keadaan lebih segar. Sama ada kasut kerja, sneakers atau selipar rumah, semuanya boleh disusun dengan kemas dan senang dicapai. Pagi nak keluar pun tak perlu buang masa cari sepasang kasut. Dari segi struktur pula, semua variasi menggunakan rangka besi ataupun kayu. Bila duduk, rasa stabil. Bila rak penuh dengan kasut, ia tetap teguh dan tak rasa longgar. Ini penting sebab produk ni memang digunakan setiap hari. Kita nak sesuatu yang boleh tahan lama, bukan yang cepat rosak atau goyang bila digunakan. Di sinilah persamaan kualiti antara variasi benar-benar terasa. Rekaan minimal juga jadi persamaan utama. Semua variasi direka supaya mudah masuk dengan apa saja gaya rumah. Letak dekat pintu masuk, tepi dinding, koridor atau garaj, ia tetap nampak kemas dan tak makan ruang. Inilah kelebihan sebenar produk ni. Satu perabot yang jimat ruang tapi banyak fungsi. Tak perlu tambah bangku berasingan, tak perlu rak kasut besar yang makan tempat. Apa yang aku perasan selepas guna, semua variasi beri kesan yang sama pada tabiat harian. Kasut jadi lebih terurus, rumah nampak lebih kemas dan rutin keluar masuk rumah jadi lebih teratur. Benda kecil macam tempat duduk dan rak kasut ni sebenarnya beri kesan besar pada keselesaan hidup seharian, terutamanya bila digunakan berulang kali setiap hari. Kalau kau tengah berkira-kira nak pilih variasi mana, sebenarnya kau cuma pilih ikut kesesuaian ruang dan cita rasa. Dari segi fungsi, keselesaan, kekemasan dan kegunaan, semuanya berkongsi pengalaman yang sama. Itulah sebabnya produk ni sesuai untuk rumah sendiri, rumah sewa, apartmen atau rumah keluarga. Kalau kau nak satu penyelesaian ringkas tapi berkesan untuk jadikan rumah lebih teratur tanpa komplikasi, shoe changing stool 2-in-1 ni memang patut ada. Dapatkannya di Bag Orange sekarang dan mulakan rutin. Rumah yang lebih kemas setiap hari.